Assalamualaikum dan salam sejahtera para trader serta rakan-rakan A-Markets. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan ramalan mingguan pasaran dari 29 September hingga ke 3 Oktober 2025. Kita akan meneliti berita berimpak tinggi yang dijangka mempengaruhi pasaran diikuti dengan analisa teknikal dan fundamental untuk beberapa instrumen utama iaitu Nasdaq, XAU USD Gold, BTC USD Bitcoin dan GBP JPY. Jadi jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan komen pandangan anda di bawah. Mari kita lihat dulu senarai berita berimpak tinggi pada minggu ini. Pada hari Isnin, 29 September, data CPI Amerika Syarikat untuk bulan Ogos akan dipersembahkan. Ini adalah penunjuk inflasi yang sangat penting dan akan memberi kesan besar terhadap USD secara pasaran saham. Pada hari Selasa 30 September, data bekalan wang M3 dari zon Euro. Walaupun impaknya sederhana, ia tetap menjadi petunjuk trend ekonomi di Eropah. Pada hari Rabu 1 Oktober, PMI pembuatan global. Angka ini memberi gambaran keadaan sektor perkilangan global dan akan memberi kesan kepada pasaran komoditi dan mata wang utama. Dan akhir sekali pada hari Jumaat 3 Oktober, PMI perkhidmatan ISM dari Amerika Syarikat. Data ini biasanya beri impak tinggi kepada USD dan sering jadi penentu arah pasaran di hujung minggu. Kesemua data ini akan menjadi pemacu utama turun naik harga sepanjang minggu ini. Kita mulakan dengan Nasdaq US 100. Harga penutupan minggu lepas sekitar 24,500, sokongan terdekat berada di area 24,200 hingga ke 24,300. Rintangan terdekat pada 24,800 hingga 24,900. Jadi secara teknikal selagi indeks ini bertahan di atas 24,200, bias pasaran kekal bullish sederhana. Jika berjaya menembusi 24,900, harga boleh naik menguji 25,300, tetapi jika jatuh di bawah 24,200, risiko pembetulan ke arah 23,800 akan meningkat. Secara fundamental, pelabur menantikan data inflasi CPI. Jika inflasi lebih rendah daripada jangkaan, ini boleh beri sokongan kepada saham teknologi kerana ada peluang Fed melonggarkan dasar monetarinya. Sebaliknya, jika inflasi tinggi, Nasdaq boleh ditekan kerana pasaran menjangka kadar faedah kekal tinggi. Seterusnya kita beralih kepada emas XAU USD. Harga rujukan semasa adalah sekitar 3,748 US dollar. Sokongan yang terdekat pada 3,720 hingga ke 3,730. Rintangan terdekat pada 3,780 hingga ke 3,800. Secara teknikalnya, harga emas masih berada dalam trend menaik sederhana. Jika berjaya menembusi 3,800, potensi kenaikan ke 3,850 terbuka. Namun jika gagal bertahan di atas 3,720, emas boleh terkoreksi ke zon 3,680. Secara fundamental, faktor utama minggu ini tetap adalah inflasi di Amerika Syarikat. Inflasi tinggi akan menguatkan US dollar dan menekan emas. Sebaliknya, kelemahan US dollar atau ketidakpastian geopolitik boleh meningkatkan permintaan emas sebagai aset selamat. Selain itu, pembelian emas oleh bank pusat juga terus menyokong harga dalam jangka masa panjang. Sekarang kita lihat Bitcoin BTC USD. Harga penutupan minggu lepas adalah pada 109,000. Sokongan terdekat adalah pada 108,000 hingga ke 108,500. Rintangan terdekat adalah pada 111,000 hingga ke 112,000. Secara teknikal, Bitcoin masih dalam fasa konsolidasi. Jika jatuh ke bawah 108,000, ia boleh terus melemah ke zon 106 atau 105,000. Sebaliknya, penembusan di atas 112,000 boleh membuka ruang kenaikan ke arah 115 hingga ke 117,000. Secara fundamental, Bitcoin sangat sensitif kepada sentimen risiko global. Minat institusi terhadap produk kripto seperti ETF boleh menyokong harga. Tetapi berita negatif dari segi regulasi atau pengukuhan US dollar boleh memberi tekanan ke bawah.
Akhir sekali, kita lihat GBP JPY. Harga semasa adalah di sekitar 119 hingga ke 200. Sokongan terdekat adalah pada 199 hingga 199.5 dan rintangan terdekat adalah pada 200.2 ke 200.6. Secara analisis, pasangan ini berada di zon keputusan. Jika gagal bertahan di atas 199, harga boleh jatuh lebih rendah. Tetapi jika berjaya tembus ke atas 200.6, momentum bullish boleh berlanjutan pergi. Secara fundamental pula, GBP dipengaruhi oleh dasar Bank of England yang masih mengekalkan kadar faedah yang tinggi. Manakala JPY kekal lemah kerana dasar ultra longgar Bank of Japan. Namun risiko global meningkat. Japan Yen mungkin menguat kerana statusnya sebagai safe haven sekaligus menekan GBP JPY. Secara keseluruhannya, minggu ini dijangka menjadi minggu yang bervolatiliti tinggi. Nasdaq kekal bullish lagi di atas 24,200 tetapi sensitif kepada inflasi. Emas pula berada di sokongan kuat di 3,720, rintangan utamanya adalah 3,800. Bitcoin memerlukan penembusan jelas sama ada di bawah 108,000 atau atas 112,000. GBP JPY pula berada di zon kritikal. Arah tembus akan menentukan hala tuju mingguan. Sekian ramalan mingguan untuk 29 September hingga 3 Oktober 2025. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen pendapat anda di bawah. Analisis ini hanya untuk tujuan pendidikan dan maklumat. Ia bukan nasihat pelaburan. Semua keputusan dagangan adalah tanggungjawab anda sendiri. Jadi sentiasa amalkan pengurusan risiko yang baik. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam analisis yang seterusnya.